Okay, kita berada di unit kedua, unit bersebelahan dengan unit tadi, di mana yang ni tak kosong, dia ada partition, bekas kedai something lah. So dia ada pintu cermin dah siap, pintu cermin. Okey. Lepas tu ada partition. Yang ni kalau nak ambil dua unit, kita boleh buka dinding lah sebelah. Okey, dia dah siap partition. Keluasan sama juga, 20 kali 70, belah dalam ada 10 kaki ke depan, so 80. Okey, belah dalam dia ada partition lagi. Ada bilik lagi, satu bilik. Ruang kosong. Satu bilik lagi belah sini. Boleh buat store. Okey, sekejap. Okey. Tu bilik lagi. Okey. Lepas tu kita masuk ke bahagian belakang. Ada pintu dan ada satu bilik lagi, bilik rekod. Okey. Satu lagi kat belakang. Belah belakang ada toilet standard macam biasa. Toilet. Boleh buat pantry lah. Dan sini ada satu bilik, benda bilik store. Ada letak tangki air semualah sebelum pintu keluar. Okey, so ada sinki, makan dan ruangan ya. Okey, lampu semua lengkap. Okey. Okey guys. Alright, pintu depan. Okey.